Assalamualaikum, salam sejahtera. Video ni khas untuk tim DK Network dan juga siapa-siapa yang nakkan ilmu ni secara percuma saja. Jadi ada yang tanya macam mana nak dapatkan view kat sini ni, nampak ni. Visitor dekat kedai dengan lebih banyak lah, nak tingkatkan visitor. Macam hari ni aku dapat 165 visitor. Ini adalah satu soalan yang diajukan oleh member group dalam DK Network. Grup DK Network ni dia jual SIM card Istel daripada tim saya dan saya akan coaching mereka lah. Yang ini secara umum dan nanti kita akan ada juga secara group coaching secara live. Jadi kalau you all nak join team DK Network, SIM card ni memang padu, korang boleh carry forward data. So tak habis bulan ni, boleh carry forward data ke bulan hadapan. Klik je link kat bawah ni untuk join kami. So now soalan dia, macam mana korang nak tingkatkan visitor 165 ni? Mungkin lebih lagi lah, mungkin naikkan lebih lagi ke 300 ke 500 dalam satu tempoh satu hari. Jadi kita kena terbaca dulu. Visitor ni klik kat sini sekali dan dia akan bawa ke paparan yang satu lagi. Okey, yang ini adalah paparan yang lebih detail. Ini adalah paparan lebih detail di mana kita nak tahu shop kita tu datang berapa ramai yang datang melawat kedai kita. So dekat sini kalau kita tengok, kita ambil yang 7 hari punya, ambil yang 7 days. So dekat sini kita klik pada trafik lah. Klik pada trafik. Scroll ke bawah. Kalau kita tengok dia punya key dia 3. Iaitu daripada live, daripada video dan daripada produk. Based pada saya punya experience, live paling banyak untuk kita mudah dapat produk view. Yang kedua video dan yang ketiga produk card. Produk card ni apa yang orang cari dalam TikTok Shop? Maksud dia cari perkataan mungkin SIM card. Jumpa SIM card kita. Dia bukan cari video, dia cari produk untuk beli. Dekat TikTok kan ada dah shop kan. Jadi yang itu adalah produk card. Yang ini video. Jadi 3 ni adalah ranking tertinggi live, video, produk card. Jadi yang paling penting sekarang ramai orang fail pada live dengan video lah. Produk card ni tak ada masalah. Boleh buat semua. Jadi yang paling penting sekarang kita kena upload video. Kalau tak nak live pun video kena hari-hari. So kita boleh dapatkan klik daripada video tu untuk pergi kepada produk kita. So kita klik pada view analysis sekali lagi. So dekat sini kita akan nampak lah video analysis kan. Kita ambil katakan 7 hari juga. Sama juga 7 hari. Ini 1 hari. Kita ambil 7 day jugalah untuk senang. Okay, untuk 7 day kita tengok kat sini. Ni nampak yang melekat ataupun dengan TikTok Shop saya ni. Ini paparan TikTok Shop. Ini adalah content creator yang link dengan TikTok Shop ini. Ini yang satu, yang kedua, yang ketiga. Ini adalah official, yang ini adalah marketer. So kita tengok banyak pada video memberikan conversion lah, memberikan GMV dan juga produk card. Okay, nampak? Ni daripada video. Dia nampak semua banyak daripada video untuk naikkan kita punya engagement ataupun product link. Product click. Nak dapat product click yang paling mudah adalah daripada video. Kalau nak santik lagi daripada live. Jadi kena faham lah konsep dia. Kalau kita nak dapatkan view yang banyak ataupun visitor yang banyak dekat depan ni. Kalau kita tengok kan, nak dapatkan visitor yang banyak yang dekat sini ni. Ni seminggu kita ambil yang 1 hari punya. Ataupun seminggu lah. 984 ni kena banyakkan video yang ada link produk. Itu sahaja tips dia macam mana kita nak banyakkan kita punya visitor ni. Trafik, tengok 7 day. Sama je data dia. Trafik. Nampak tak 984 kan? Okay, kalau tadi pun kita tengok data dia 984 juga visitor dia. Kita buat sekali lagi. Tunjuk ke depan. Okay, tengok 984 kan? Okay, ni yang detail dia pun sama juga 984. Okay, apa maksud page view? Page view ni orang yang berulang kali. Yang ini yang unik. Yang unik ni maksud yang pertama kali visit, yang tak pernah lagi klik produk kita, dia klik. Ini maksud dia unique visitor. Unique visitor yang klik pada produk kita. Ni yang dah banyak kali view. Dia mungkin berulang balik. Yang ni yang pertama kali klik, yang tak pernah klik sebelum ni. Jadi memang yang ni lagi penting lah, yang berapa banyak yang kita dapat. Kita klik yang baru ni lagi cantik lah, lagi bagus lah. So kesimpulan dia, banyakkan video lah. Okay, macam tengok kat sini. Macam saya memang akan upload video banyak lah. Almost every day kita ada video. So bila kita ada video, membantu kita punya visitor dekat sini. Okay, so harap manfaat lah. Jadi macam nak buat video, nanti kita bincang pada topik yang lain. Sekarang ni topik macam mana kita nak faham, nak baca benda ni dulu.
Nak faham benda ni kan? Inilah benda yang detail dekat sini. So, godek-godek dekat you all punya TikTok Shop untuk tahu dengan lebih detail performance you all punya produk yang telah pun upload. Alright, jumpa on next tutorial. Jangan lupa siapa belum join di Key Network Team yang menjual secara online 100% SIM card, terutamanya SIM card Estel yang kami tengah sarankan sekarang. Klik je link dekat bawah ni. Jumpa lagi. Bye-bye.